Lah bodoh. Apakah hukum lepas isap rokok terus semayang? Jemaah terganggu, tangan dan mulut bau rokok. Nabi kata siapa makan benda busuk jangan mai dekat masjid kami. Nampak? Jadi bersihkan mulut dulu. Nampak? Jangan buat suka-suka hati. Masjid ni bukan balai raya. Dia rumah Allah. Faham lagi? Rumah Allah. Kena hormat. Mulut busuk, mari-mari mulut busuk. Faham? Kalau yang mulut busuk sangat tak boleh hilang. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi, dia kata tak payah lagi jemaah mengganggu orang. Kerana ad-dararu yuzalu. Hidup kita ni la darara wala dirar. Tak boleh mudaratkan orang. Orang takkan kata mulut busuk. Hak was-was pun ada ulama larang semayang jemaah. Hak was-was. Pasal apa? Ganggu orang. Kita tengah semayang Allahu Akbar. Hak was-was mai dia sebelah. Melambung kena. Dua jahit atas dahi. Bodoh was-was. Apa punya semayang tu bid'atun khabisatun, bid'ah yang keji. Nampak? Semayang ni macam Nabi semayang. Nabi tak semayang lagu tu itu mana ada. Kata Ibnu Umar kan Nabi sallam iza qama ila salat qala Allahu akbar. Nabi bila dia berdiri tegak nak mulakan solat, Nabi berkata Allahu akbar wa rafa'a yadayhi halwa mankibai. Nabi angkat dua tangan sampai ke dua bahu saja. Sumaya yadunu yumna 'ala al-yusra, dan Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Cukup cantik. Maknanya Nabi berdiri Allahu akbar. Senang. Betul tak? Tapi kita bodoh. Bukan orang Taiping, nak batu kurau.